Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita berbicara tentang kemajuan sesebuah negara, kita tidak boleh melupakan tulang belakangnya, iaitu kaum wanita. Di Malaysia, usaha memartabatkan golongan ini digerakkan secara rasmi melalui Dasar Wanita Negara. Dasar ini bukanlah perkara baharu. Ia telah bermula sejak tahun 1989, disemak pada 2009 dan kini diteruskan menerusi pelan tindakan 2025 hingga 2030. Bertemakan memartabat wanita, memperkukuh negara, dasar ini menjadi panduan utama untuk memastikan wanita mendapat hak dan peluang yang adil. Pada mudahnya, maklumat utama dasar ini adalah untuk memperkasa, melindungi dan memartabatkan wanita dalam 5 aspek teras, iaitu aspek ekonomi, pendidikan, kepentingan, keselamatan dan juga kesejahteraan sosial mereka. Dipandu oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dasar ini bukan sahaja mahu menangani isu diskriminasi dan jurang ekonomi, malah mahu memacu Malaysia ke arah kemakmuran bersama yang inklusif. Okay, baik. Terima kasih semua kerana hadir pada hari ini. Jadi, agenda utama kita pada hari ini, mesyuarat jawatankuasa pada hari ini adalah untuk memperhalusi peruntukan pelan tindakan di bawah Dasar Wanita Negara bagi fasa seterusnya. Jadi, saya persilakan Wakil KPWKM untuk mulakan. Terima kasih Datuk. Jadi melalui semakan semula Dasar Wanita Negara, fokus utama kami adalah untuk meningkatkan penyertaan wanita dalam sektor tenaga kerja. Strategi utama kami kali ini adalah melibatkan 2 perkara, iaitu yang pertama, dana geran usahawan mikro khusus untuk ibu tunggal, dan yang kedua, subsidi penuh pembinaan pusat asuhan kanak-kanak TASKA di premi sektor awam dan swasta. Jadi kos keseluruhan yang kami peruntukkan adalah sebanyak RM50 juta. 50 juta, Walinda. Okey, Walinda, macam ni. Situasi fizikal ekonomi negara kita sekarang, dia dalam tahap yang amat mencabar. Jadi kita sedang mengetatkan perbelanjaan kita. Dalam sektor-sektor lain juga sebenarnya dipotong bajetnya. Baik, cadangan Kementerian Kewangan kita adalah kita potong bajet ni sebanyak 30% ke 40%. Jadi kita tangguhkan dulu isu subsidi TASKA tempat kerja tu. Okey, biar pihak swasta uruskan sendiri, kita fokus pada geran perniagaan kecil-kecilan saja. Maafkan saya Datuk Azman, saya terpaksa menyuarakan bantahan daripada NGO dan wanita di luar sana. Isu TASKA di tempat kerja ini bukan perkara yang remeh ataupun kemewahan yang harus dipandang enteng dan ditangguhkan. Ia adalah keperluan mendesak. Okey, saya faham Cik Wardah. Tapi kita perlu realistik dengan angka dan kedudukan kewangan semasa negara. Data di lapangan menunjukkan sebaliknya, Datuk. Beribu-ribu wanita berpendidikan tinggi dan berkebolehan terpaksa berhenti kerja setiap tahun. Mengapa hal ini berlaku? Bukan kerana mereka malas, tetapi kerana kos menghantar anak mereka ke TASKA swasta ini memakan hampir daripada separuh gaji mereka. Tanpa sokongan struktur seperti ini, Dasar Wanita hanya akan kekal sebagai dokumen cantik dan perhiasan semata-mata tanpa memberi impak kepada kita. Saya bersetuju dengan Cik Wardah. Datuk, kita jangan lihat peruntukan RM50 juta ni sebagai kos perbelanjaan semata-mata, tetapi sebagai pelaburan ekonomi jangka panjang. Berdasarkan unjuran Dasar Wanita Negara, jika kita berjaya naikkan kadar penyertaan wanita dalam pasaran kerja kepada 60%, KDNK negara kita boleh meningkat secara mendadak. Wanita yang bekerja akan mempunyai kuasa membeli, membayar cukai dan membantu ekonomi keluarga. Okey, saya dengar ujar Puan Linda dan Cik Wardah. Impak ekonominya memang baik. Memang ada. Tapi kekangan tunai tetap kekal wujud sekarang. Kalau saya luluskan RM50 juta penuh, kementerian lain akan bising. Bagaimana kalau kita buat pelaksanaan secara bersasar untuk fasa pertama ni, Datuk? Maksud Puan macam mana? Kita fokuskan subsidi TASKA dan geran mikro kepada golongan B40 dan kawasan urban miskin terlebih dahulu untuk tahun pertama. Ini akan mengurangkan kos kita kepada RM35 juta. Selepas kita lihat impak dan peluang ekonominya, baru kita perluaskan ke fasa yang seterusnya. Baiklah kalau begitu, dari sudut NGO, kami boleh menerima kompromi ini asalkan pelaksanaan fasa pertama dipantau ketat agar benda ini sampai kepada golongan sasaran yang betul-betul memerlukan. Baik,
Cadangan yang munasabah, sektor bersasar B40 dengan bajet RM30 juta diluluskan untuk fasa ni. Puan Linda, sila kemas kini kertas cadangan ini. Jadi mesyuarat kita ditangguhkan. Saya minta Encik Ashraf untuk pastikan minit mesyuarat kita pada hari ini dicatat dengan sebaiknya. Baik, itu sahaja untuk mesyuarat hari ini. Terima kasih semua. Baiklah Datuk Azman, terima kasih atas kerjasamanya. Kami minta diri dulu. Baik, sama-sama. Secara kesimpulannya, merealisasikan dasar wanita negara ini bukanlah satu perjalanan yang mudah. Kita masih berhadapan dengan cabaran kontemporari seperti stigma sosial, jurang digital dan tekangan struktur di tempat kerja. Namun, melalui strategi pengarus perdanaan gender yang mantap serta cadangan intervensi yang inklusif, cabaran ini pasti dapat diatasi. Ingat, dasar ini bukan sahaja memerlukan komitmen kerajaan, malah ia menuntut sokongan padu daripada sektor swasta dan juga kita semua sebagai masyarakat. Apabila kita membuka ruang yang sama untuk wanita membina legasi, kita sebenarnya sedang melahirkan masyarakat yang sejahtera dan memacu kemakmuran ekonomi negara secara menyeluruh. Sama-sama kita jayakan usaha murni ini bersama kita, martabat wanita memperkukuh negara.